Tazkirah 014, Keberkatan memberi makan orang berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaan anda jika anda mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa perlu berpuasa tambahan? Rasulullah bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan setiap kali kita memberi makan kepada orang lain untuk berbuka, kita mendapat pahala yang sama seperti mereka. Bukankah ini peluang emas untuk melipat gandakan pahala dengan mudah? Jika kita memberi makan 10 orang, kita mendapat pahala 10 kali ganda. Mari kita rebut peluang ini. Sediakan makanan berbuka untuk ahli keluarga, rakan, atau jiran. Sumbangkan kepada masjid atau badan kebajikan yang menguruskan iftar. Bantu orang berbuka walau hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Ramadan Karim. Wassalamualaikum.